Tuan-puan, solution dia kadang bukan dengan teknik yang pelik. Bukan pun dengan gandakan apa-apa. Kadang cuma perlu satu sistem yang stabil, yang akan buat anda simpan sikit-sikit secara konsisten dan tak kacau emosi bila harga turun naik. Pelan dia, clear je sebenarnya. Sebab simpanan ni bukannya pasal berapa besar kita mula. Tetapi tuan-puan, pasal habit yang kita ulang tiap bulan. Duit tu yang akan stay lama. Itulah yang akan kuatkan hidup dan bukannya sistem leverage yang laju masuk tapi laju juga hilang. Jadi tuan-puan, bila anda dengar orang ajak ganda sana, ganda emas sini dan lepas ni tuan-puan, kalau anda nak ulang pattern yang sama silakan. Ataupun anda nak pilih jalan yang betul untuk buat hidup anda lebih stabil. Sebab apa saya cakap macam ni tuan-puan? Ramai orang fikir Arahnur ini macam mesin duit. Anda gadai emas, dapat cash. Beli lagi emas. Lepas tu gadai balik. Anda ulang-ulang benda ini. Nampak macam bijak. Tapi sebenarnya itu bukan gandakan emas. Itu adalah gandakan hutang. Dan ramai yang terperangkap sebab nampak orang lain buat tapi tak nampak pun risiko di belakangnya. Kalaulah harga emas jatuh sikit, boleh burn terus. Dan kalau lambat tebus, emas itu boleh dilelong. Jadi dekat sinilah ramai yang tersilap langkah sebab nak cepat kaya.